Innalillah. LYDIA Ibtisam kini kritikal. Mohon agar semua dapat lakukan solat hajat. Tolonglah, semua. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Penyanyi dan pelakon, Eliza Razak menerusi hantaran di media sosial. Miliknya telah berkongsi keadaan pelakon drama, Impian Iliana, iaitu Laidia Ibtisam atau nama sebenarnya, Nur Laidia Ibtisam Abdul Wahab, yang kini dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Assalamualaikum semua. Dengan berat hati, saya ingin memaklumkan kepada semua sahabat di sini mengenai keadaan sahabat baik saya, Laidia Ibtisam. Bagi yang mengenali kami pernah bekerjasama dalam drama, Impian Iliana. Ketika ini, dia berada dalam keadaan yang sangat kritikal di hospital. Tulis Eliza yang juga bekas peserta program reality Akademi Fantasi Musim Ketiga, AF3. Ketika dihubungi, Eliza memaklumkan, sahabatnya yang turut dikenali menerusi sitkom, Dunia Anita, dan drama bersiri, Natasha, itu menghidap penyakit autoimun. Saya dapat berita daripada suaminya dan dia maklumkan bahawa Laidia menghidap autoimun. Saya mohon agar semua dapat menadah tangan dan mendoakan agar dia diberikan keajaiban serta dikurniakan kesembuhan. Saya mohon agar semua dapat menadah tangan, mendoakan agar dia diberikan keajaiban serta dikurniakan kesembuhan.